way. My God! Oh my God! Now, officials revealing they were taking down a multi-million-dollar cryptocurrency scam. The FBI swarmed a luxury home in Miami in a raid connected to the theft of cryptocurrency. Pada Ogos 2024, dunia kripto dikejutkan dengan satu kejadian. Lebih 4,100 Bitcoin lenyap dalam masa 48 jam. Nilainya ketika itu lebih 1 bilion ringgit Malaysia. Pelakunya bukan sindiket antarabangsa, bukan penggodam profesional, tapi seorang lelaki Singapura yang berusia 20 tahun. Namanya Malone Lam. Malone! Malone lahir pada 19 Julai 2004. Dia membesar di Chow Chu Kang, sebuah kawasan perumahan biasa di barat Singapura. Bukan dari golongan keluarga kaya ataupun keluarga selebriti. Dia belajar di Unity Secondary School, sebuah sekolah kerajaan biasa. Tapi pada usia 13 tahun, dia berhenti sekolah. Ada yang kata dia hilang minat, ada yang kata dia lebih tertarik dengan dunia dalam talian. Dari situlah semuanya bermula. Oh my God! $242 million! Do you know how much money run? Pada 18 dan 19 Ogos 2024, seorang mangsa di Washington DC kehilangan 4,100 Bitcoin dalam masa 2 hari. Bukan melalui serangan ganas, bukan melalui godam sistem besar, tapi melalui teknik yang dikenali sebagai social engineering. Malone dan kumpulannya akan menghubungi mangsa, berpura-pura sebagai pegawai sokongan teknikal Google atau Yahoo. Mereka akan memujuk untuk meminta akses dan mangsa percaya. Dengan satu panggilan, beberapa klik dan berbilion ringgit bertukar tangan. Selepas berjaya, Malone tidak bersembunyi. Sebaliknya, dia terbang ke Amerika dan mula menikmati hasil curiannya dan membeli lebih 31 buah kereta mewah. Salah sebuah keretanya tertera nama Malone pada badan kereta. Bukan kecil, tapi besar dan jelas. Dia juga kerap mengunjungi kelab malam di Los Angeles. Dalam satu malam, dia boleh berbelanja sehingga 2 juta ringgit untuk champagne dan vodka. Resit pernah mendedahkan 48 botol champagne dan 55 botol vodka dalam satu kunjungan. Selain itu, dia turut membeli beg tangan mewah bernilai RM100,000 setiap satu dan memberikannya kepada wanita yang baru dikenali pada malam yang sama. Tiada ikatan, tiada hubungan, hanya berbelanja. You can't even make this up when I say that I just woke up to a Birkin in my bedroom because a man gave it to me in the club last night. This is your sign to go clubbing. Me and my 2 girlfriends walk over to the section and this kid, I'm going to refer to him as like a kid. I mean, he was definitely over the age of 18. He looked pretty young. He comes towards me and he's like, I got this for you. It's beautiful, but to be honest, it's not really my style. Namun, keangkuhan membawa padah. Malone terlalu menonjol. Pihak berkuasa Amerika telah lama mengintai pergerakannya. Suatu malam, di sebuah kelab malam di Los Angeles, sebuah banner besar terpampang di pintu masuk, tertulis nama Malone, terang dan jelas. Polis yang sedang memerhati terus mengenal pasti sasaran mereka. The FBI swarmed a luxury home in Miami in a raid connected to the theft of cryptocurrency. The government says it's worth hundreds of millions of dollars. Authorities took Malone Lam into custody. At the same time, the FBI arrested Jandiel Serrano in Los Angeles. They say he's connected to the same investigation. They're charged with conspiracy to commit wire fraud and conspiracy to launder money. Malone Lam kini menghadapi 4 tuduhan utama: konspirasi, penipuan, pengebohan wang haram dan yang paling signifikan, RICO Act. Akta RICO biasanya digunakan untuk kes sindiket dadah, jenayah terancang dan kumpulan Samseng. Penggunaannya dalam kes Bitcoin adalah yang pertama dalam sejarah. Setiap tuduhan membawa hukuman maksimum 20 tahun penjara. Namun, berdasarkan presiden kes seumpamanya, pihak pendakwaan dijangka mencadangkan hukuman antara 14 hingga 17 tahun. Lebih membimbangkan, lebih RM500 juta ringgit daripada wang curi masih belum ditemukan.
Perbicaraan Malone dijadualkan pada Oktober 2026. Juri akan mendengar segala bukti dari panggilan telefon sampai pembelian kereta mewah sampai beg tangan mewah yang diberikan kepada orang asing, dan mereka akan menentukan berapa lama lelaki muda ini akan menghabiskan masa di sebalik jeriji besi. Malone! Malone! Kisah Malone Lam adalah peringatan bukan sahaja tentang jenayah dan hukuman, tapi tentang bagaimana usia muda, bakat dan peluang jika digunakan dengan cara yang salah boleh menghancurkan masa depan seseorang. Malone Lam mungkin bijak, tapi bijak tanpa prinsip, hanya membawa kepada satu destinasi, penjara.